Tak terbayang sebenarnya kami boleh mandi air salji di Gunung Uludak. Malaysia boleh! Mungkin kami rakyat Malaysia pertama yang mandi di alur sungai ais yang hanya muncul setahun sekali di pergunungan Uludak Bursa. Sungai kecil ini terbentuk bila salji musim sejuk mencair, lalu mengalir deras di celah batu gunung. Airnya jenis kebiruan, sejuk beku sehingga menusuk tulang. Subhanallah, saat pertama mendilang rasa macam mandi dalam ais batu hidup-hidup. Untuk sampai ke kawasan pergunungan ini, kami menaiki teleferik Uludak iaitu kereta kabel terpanjang di dunia sejauh 8.1 km dari Bandar Bursa hingga ke puncak gunung. Teleferik ini dibina pertama kali pada tahun 1963 dan dinaik taraf sepenuhnya pada 2014 dengan kabin moden yang mampu membawa lebih 8 orang setiap satu. Dahulunya ia menjadi laluan utama pelancong dan penduduk tempatan menuju ke kawasan ski paling terkenal di Turki. Musim panas, pemandangan hijau Yaman penuh pohon pinus dan lembah hijau. Hamparan salji sejauh mata memandang, dua dunia yang berbeza tapi sama indahnya. Pada musim panas itu kami datang ke Bursa sekali lagi dan kali itu kami naik teleferik dan bertemu dengan Tuan Haji, yang mana Tuan Haji ini adalah pemilik kepada rumah musim panas ini di Bursa. Kebetulan tu kami dapat dia ajak kami menuju ke rumah dia dan kali itu anak-anak dia membawa kami menuju ke satu lokasi yang jarang orang Malaysia pergi, iaitu sungai yang hujuk hanya 1 tahun sekali, iaitu cairnya salji di Gunung Uludak. Perjalanan kami dari trek kami kena turun dari trek dan kami akan sampai ke satu alur sungai yang sangat menakjubkan. Kami mandi sangat-sangat sejuk. Kami hanya mampu mandi dalam sekitar 10 minit sahaja, memang sejuk. Dan sebab itu mereka bawa kami ke satu tempat ambil air di Gunung Uludak. Memang sedap air dia, tak terdapat di tempat lain. Dan selepas sebelum kami pulang, mereka ajak kami makan tel kebab. Terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Backpackers.